Halo korang, Zeno dekat sini. So, hari ni kita ada satu game yang bertajuk Trees Hate You. So, daripada apa yang aku dapat tengok, game ni berdasarkan kau lalui satu rintangan ataupun satu litar yang kat mana kau kena elak ataupun kau kena cuba selamatkan diri daripada pokok ni. So, macam mana kita dapat selamatkan diri? Jom kita tengok. Okay, so ni karakter kita. So, karakter kita ni macam cermin mata, macam budak nerd macam tu kan. Jadi tak apalah, kita continue je. Kita tengok macam mana dia. Okay, fokus pokok kita. Aku ingat kan dia duduk diam dekat situ. Okay, tak apa. Okay, beritahu sikit, jauh sikit. Okay, tak ada apa-apa kan kat sini kan? Tak ada apa-apa kan? Kalau patut sepatut aku kiri ke kanan? Aku rasa macam ambil kanan lah. Aduh, ada pistol pula pokok tu. Okay, so kita tunjuk dia. Yeah. Aku tak percaya. Aku baru nak cakap aku tak percaya pokok tu, tapi pokok tu tak percaya aku dulu. Okay, tak apa. Okay, ni ada pistol. Okay, nice. Jauh sikit. Okay, kali ni aku tak nak dengan pokok tu, aku nak lalu kiri. Ada pula pokok kat situ. Kenapa kau pergi tumbuk kat situ? Weh, daripada mana tu? Daripada pokok ni rupanya. Bahaya betul. Okay, kita dapat first checkpoint kita. Bang, sabar. Okay, so dekat sini. Apa salah aku panggil ke sana? Okay. Tunjuk dia dulu. Ini ada. Wow. Okay. Ni apa? Bang, jangan kejar. Abang makan saya bang. Saya tak salah bang. Abang. Sikit lagi. Kita apa? Aku lupa. Okay. 1, 2, 1, 2, pang. Sejak bila ada pokok kat sini? Okay. Slow. Sekali je tak cukup. 2 kali. Okay. Sekali, 2 kali. 2 kali. Bang, maafkan saya bang. Maafkan saya, jangan kejar saya. Yeah. Weh. Siapa baling ni? Tak berperi kemanusiaan tu. Okay. Weh. Ada pula boleh. Aku kena start daripada sini. Kau biar betul. Game ni memang benci aku. Weh. Sabar. Apa gelojoh sangat ni bang? Okay. Itulah main-main lagi kan. Okay, nice. Lari. Selamatkan diri. Yeah. Bang, CP. Abang nanti pun saya. Ni CP je abang langgar saya tadi. Okay. So 1, 2. Ni apa? Dia kata press start and check for trace. Kalau sangkut, maksudnya sini ada. Kau ingat? Aku dah mahir lah. Aku ni power dah. Kenapa jalan ni sunyi betul? Betul ke jalan yang kau ambil ni? Betul kok rasanya. Kita pergi je. Ada apa di sini?
Ada apa ni? Ada coin. Macam tu je ditolak. Weh, aku kena start dari sini dah. Weh, kau serius lah? Sing lari. Weh, kenapa aku pergi langgar? Kenapa aku? Lari. Yeah. 1, 2. Hai. Jadi tombang. Yeah. Okay, dapat checkpoint kita. Kat sini rupanya. Aku baru cakap kat sini rupanya. Dia baling macam tu je. Kenapa dia diri? Kenapa dia diri? Okay, nak pergi mana? Wow. Okay. Aku lupa lah kat sini apa. Cuba ni atas ni ada apa? Wow. Dia boleh diri, guys. Aku lupa kat situ. Aku ingat aku dah selamat. Ingat korang, kita sayang pokok. Jangan sampai pokok buat macam ni kat kita. Okay, ni revolusi satu pokok. Wow. Pokok ada senapang. Okay. Oh, nice. Wow, sebaya aku nampak. Okay. Kita boleh predict. Weh, aku dah kata tak boleh predict. Weh, satu benda aku terlalu lupa semua benda weh. Okay. Selamat. Lupa pokok ni. Ada pistol. Aku nampak warna kuning tu. Aku rasa warna kuning. So warna kuning tu, itu tandanya ada pokok akan timbul. Okay, lepas. Ada apa lagi kan? Ada pula masalah datang dari belakang. Nice. Ni ada pokok. Macam tu pula. Macam tu pula. Messi. Jangan duduk situ, jangan pergi situ. Kita lalu je kawasan ni. Okay. Aku baru nak berhenti nak kata kenapa kau senyap sangat ni rasa senyap. Okay, so rasanya ni kita tak boleh berhenti. Kita kena gerak terus. Dia jatuh. Yeah, kita lepas stage tu. Tak ada checkpoint ke? Jangan cakap aku kena ni. Aduh. Okay, nasib baik kita start daripada sini. Okay. So, kita lalu sini. Aduh. Lah baiknya dia pasang ni. Baru aku puji dia. Kenapa dia block jalan? Okay. No. Lari. Abang ni buat takut je. Asyik dia.
Eh. 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 Mungkin kita boleh percaya dia. Dia tolak aku macam tu je. Jadi pasal betul pokok ni. Macam mana sebenarnya ni? Oh, boleh lalu belakang je. Faham? Tepi. Aku jatuh pula kat situ. Dia sliding tackle. Okay, definitely jangan tengok papan tu. Teruskan ke sini. Yeah, checkpoint. Nice. Ada chest. So, kanan ke kiri Kita pergi kiri lah sebab dia sudah duduk kiri. Kenapa selok? Apa benda tu? Okay, kita definitely tak boleh pergi ke arah apa yang ditunjuk. Kalau tak, kita kena cocok. So, kita pergi kiri sebab dia tunjuk kanan. Kita lari dari sini. Kita lari. Okay, kita kena pergi sini. Tak apa ke sini? Wow. Aku tak percaya pokok ni. Aku tak percaya. Okay, selamat. Okay, apa benda ni? Patutnya aku dapat checkpoint dulu. Okay, dah lah. Checkpoint dulu. So, kita play benda ni. Mari kita tengok apa ni. 1 je skor. Pine, Spruce, Aspen. Kita main lagi sekali. Kita cuba. Cuba nasib kita. Memang tak pandai aku main game ni. Sekejap lah. Aduh. Jahatnya dia orang ni. Ni apa sebelah kanan ni? Wow. Ada boom pula kat situ. Okay, definitely jangan pergi sebelah kanan. Aduh. Dah jatuh kena. So definitely jangan langgar berkod akar ni sebab kata kita jatuh. Wow. Sabar. Aduh. Sikit lagi. Aduh. Okey, kita dah berjaya nampaknya. Kenapa dilanggar? Okey, aku speechless. Macam tu je, dilanggar untuk tu je. Okey korang, game yang aku tak sangka-sangkakan macam ni rupanya. Okey, tak apa. So korang, itu saja untuk game 3 Hate Us. So kalau korang suka konten ni, korang like video ni, korang subscribe. Dan jangan lupa leave komen kat bawah. So itu saja daripada aku. Zeno out. Terima kasih. Bye bye.